Kelepak kelepuk raya di hari yang mulia, suami istri janganlah bermasa muka. Okey tak? Tak sedap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan kami di channel ini. Ya, mungkin masih ingat dengan lagu Hari Raya dari negara tetangga yang menuai kontroversi. Dan terlepas dari masalah yang menjerat sang penyanyi saat ini, hal yang membuat orang ingat adalah suaranya ketika menyanyi lagu-lagu Hari Raya. Salah satunya yang pernah viral adalah lagu Kelepuk Raya yang pernah menuai gelak tawa ketika sedang proses rekaman. Okey lah bang. Abang duduk, saya tak ada rumah. Saya tak nak garu-garu dengan abang bang. Kan tu nak jadi gaya. Iya bang. Di hari yang mulia, suami istri janganlah bermasa muka. Kelepak. Lepas tu. Apa tak dapat? Sumpah. Abang janganlah macam ni. Ya betul. Berapa jam dia tengah dalam tu? Engineer abang tu. Abang. Satu naik boleh lepas. Iya, abang tak sign artis. Dah 3 tahun tau baru tau. Abang tak kawan-kawan abang duduk lagi tak apa penduduk. Abang tak boleh saya duduk diri. Masalahnya untuk nyanyi tak betul. Takkan kena tunggu sampai pagi. Berapa jam nak tunggu? Okey lah. Kan? Okey. Kan? Okey, maaf bang. Faham tak ni? Faham, minta maaf. Bila pergi belajar, line ni kena betul. Kalau kelepuk tu nota kena jaga. Macam mana? Kelepak kelepuk raya. Kelepuk. Bang. Tinggi lagi. Kelepak Tinggi sangat. Rendah sikit. Kelepak kelepuk raya. Sekolah sama apa ni? SPM. Aku tak apa. Okey. Sikit cuba satu. Kelepak kelepuk raya. Nombor satu ni. Ni nombor satu yang nombor satu Malaysia ni. Saya nombor 1 bang. Ni nyanyi tak betul. Abang saya macam mana? Abang saya training dah 3 kali bang Harap. Habis sekarang ni rekod 3 jam tak dapat macam mana? Okey lah bang. Abang duduk, saya tak ada rumah. Saya tak nak garu-garu dengan abang bang. Kan tu nak jadi gaya. Iya bang, tapi saya tak nak dah. Saya pening kepala. Jom, engineer tu. Nyampah tu. Apa ni? Faham? Kan? Iya. Tak training tak? Nak. Kekurangannya. Jadi kita ajar cakap. Iya bang, masalah betul. Okey. Faham? Kekurangannya aku trending. Lagu aku trending 2 tahun. Yang kau sibuk nak komplain aku. Kau kerja kau komposer. Kau duduk je lah diam-diam. Suara kau pun tak sedap mana pun. Ujung-ujung komplain aku. Kelepak kelepuk raya di hari yang mulia, suami istri janganlah bermasa muka. Okey tak? Okey tak? Okey. Ayo, banyaknya soal ni. Tertiun je lah. Ayo dah lah. Tak sedap. Rasa najis. Ya ke? Kenapa? Janganlah marah. Dulu boleh lah. Dulu cemolot. Dulu cemolot. Aku dengar cerita Alif Syukri asal masuk Singapura je cari dia. Asal masuk Singapura dia cari dia. Berbaiklah. Cantik ke dia? Sorry nak berbaik Datuk. Dislike. Janganlah macam tu. Ya, menanggapi lagu tersebut, ragam komentar mencuat ke jagat maya dari netizen sebelah. Nyanyi kah nangis? Sudahlah sakit telinga. Aduh, kalau macam ni lagu raya kita sanggup umbam radio dalam sungai. Kalau ikan dengar timbul habis pindah dok market. Good luck Alif Syukri, demi huru-harakan negara. Lepas dengar suara Alif, saya dah tak nampak jalan pulang. Hilang mood raya tahun ni. Nak kelepak-kelepuk pun tunggu lepas raya lah Datuk. Sumpah raya ni aku tak nak buka TV dengan radio buat hilang mood aku je nak raya. Ni kalau lagu raya dia ni pasang waktu raya nanti, memang tak ada mood nak raya. Harap radio tak keluarkan lagu ini, hilang mood raya nanti. Alif Syukri ni sebenarnya penyanyi nomor 1 dari belakang. Tak dengar pun boleh sakit kepala, species APO ni. Kalau suara lagu raya macam ini, 10 tahun tak dengar lagu raya pun tak apa. Lagu raya bila dengar kita bergembira, dia ni nyanyi boleh berduka di malam raya. Patutlah cuaca rasa panas sangat ni, Edioi hentikanlah, sakit telinga dengar.
Sebenarnya saya tak sangka benda ni boleh viral sebab saya buat benda ni atas rasa minat dan juga hobi je. Dan bila saya tengok orang mengecam penari tu berbanding saya, sebab penari tu kita bagi hak kebebasan untuk menari. Konsep Syukri rakam MV lagu raya, netizen rimas lihat laki lentik sakan menari. Tahulah nak cakap macam mana kan, cakap lebih-lebih takut berdosa kan. Tapi masalahnya memang bakat menari dia memang all out yang begitu pekat sekali. Cek tengok. kampung saya, Mana boleh? jangan marah abang. Ya, ternyata lagu yang dikeluarkan pada tahun 2022 oleh penyanyi yang mengklaim nomor 1 di negara tetangga menjelang Hari Raya tahun 2025 saat ini sedang dalam proses dimejahijaukan dengan 4 tuduhan. Salah satunya mengunggah konten video Hari Raya yang kontroversial 3 tahun lalu. Video tersebut diposting pada bulan Ramadan yang harusnya dihormati. Sehingga ada pihak yang melaporkan sang artis ini. Tapi setidaknya ia sudah menghibur orang dengan suara khasnya meskipun tidak sesuai ekspektasi. Dan di tahun 2025 ini beliau pun kembali mengeluarkan lagu barunya, dengan lagu yang temanya masih sama yaitu tentang Hari Raya. Lagi-lagi suara cemprengnya kembali mengundang tertawa bagi orang yang mendengarnya. Penyanyi nombor 1 Malaysia. Raya satu dunia turut gembira. Raya untuk semua. Kemenangan dirasa sebulan menahan dahaga. Sedap sobat lagu dia ni sobat. Jadi molek lagu dia ni sobat. Lagu dia ni sobat. Pagi indah sudah menjelma, kunjung tiba riang suasana satu Syawal dinanti semua. Sedapnya suara, Masya Allah, tabarakallah. Inilah suara suara bulu perindu. Pagi indah sudah menjelma, kunjung tiba riang suasana satu Syawal dinanti semua. Sedapnya suara, Masya Allah, tabarakallah. Inilah suara. Raya satu dunia turut bergembira. Ya, mohon ampun, maaf. Sakit telinga Tok Ayah dengar. Kau tunggu. Tok Ayah nak buat lagu raya. Kau tunggu. Pagi indah sudah menjelma, kunjung tiba riang suasana satu Syawal dinanti semua. Dia nak keluar lagu juga. Punya borak macam sedap sangat lah suaranya kan. Halang bapak anaknya keluar lagu. Lepas tu bapaknya. Oke, terima kasih sudah menonton video ini hingga usai.